Kau gila? Mana ada orang gila mengaku dirinya gila kan? Aku tak gila. Jap. Aku gila rasanya. Mana ada. Sudahlah. Okey. Ni doktor. Dr. David Rosenhan. Bukan kawan aku ya. Tahun 1973, dia buat eksperimen. Kan? Betul kan, doktor? Dia pun upahlah 7 orang normal, sihat macam aku. Pergi ke hospital sakit jiwa. Psikiatrik. Macam tu kot bunyinya. Orang kampung aku panggil hospital gila. 7 orang tu disuruh buat laporan kata ada dengar suara bisikan, suruh buat benda-benda yang tak berapa elok. Mereka masuk berbeza hospital. Semua diluluskan masuk hospital tu. Korang jangan buat ya. Memanglah makan free. Dengar dulu. Lepas kawan-kawan 7 orang tu masuk, mereka dah deal dengan Dr. David. Jangan buat perangai gila. Normal je. Macam korang selalu buat. Swipe video TikTok ke, swipe lantai ke. Normal kot gayanya macam tu. Korang tahu apa jadi lepas tu? Di sinilah mulanya diorang dilabel skizofrenia. Berbelit lidah aku sebut. Gila lah maksudnya, kata imam kat surau aku. Kalau kau minta nak tengok TV, doktor kata ni stres visual penyakit tu. Kalau kawan-kawan tu kata tak selesa duduk kat katil, doktor tulis report, ni simptom sakit skizo tu lah. Benda-benda normal semua jadi simptom gila. Kalau korang selalu tengok handphone tu, juga dianggap skizomia. Hospital tak dapat pun detect yang diorang normal. Tapi ada report dari pesakit jiwa, katanya ada kawannya normal. Orang gila je kenal siapa yang tak gila. Sehinggalah mereka dibenarkan keluar ward. Sekarang, kad IC mereka dilabel pesakit pemulihan skizo. Gila tu. Tak pasal-pasal dah kena label gila skizo. Tu yang aku tak bagi korang cuba. Okey, yang bestnya, Dr. David pun bocorlah rahsia yang dia buat semua tu. Hospital frust sebab diorang kena scam. Tapi taklah buat laporan polis. Alah, janganlah emo. Bukan buat jenayah pun. Kan? Kan? Dr. David ni buat lagi lanjutan eksperimen sebab pihak hospital cabar dia. Kali ni hospital dah ready. Dr. David kata dia akan hantar lebih ramai lagi. Lepas 3 bulan, korang tahu apa jadi? Ni yang plot twistnya. Ada vibe Hindustan sikit. Jumpa lagi, Prof. Hospital dengan bangganya melaporkan mereka telah berjaya menemui 41 orang yang normal dan tak sakit jiwa. Hebat. Dr. David tepuk tangan dan berkata, "Sorry ya, saya tak pernah hantar pun penyamar." Kali kedua hospital psikiatrik kena scam. Laporan kajian ni Dr. David dah keluarkan. Korang boleh je cari online. So, apa yang korang dapat dari kisah terajik ni? Pertama adalah persepsi kita. Bila kita anggap kita bodoh, semua kita tak nak cuba sebab rasa kita ni tak mudah belajar. Kedua, persepsi orang lain. Kalau orang dah mark atau suspek korang pemalas ke, bila korang rajin, diorang akan kata itu menunjuklah tu, dasar pemalas. Hidup kita ni hari-hari atas persepsi orang mahupun diri sendiri. Jadi tak payahlah korang risau pasal orang lain. Yang penting betulkan persepsi atau anggapan pasal diri korang. Kan? Bangun, tingkatkan prestasi korang. Apa nak peduli orang viral tak betul pasal kita kan? Okey, kita mesti teruskan hidup. Terus menongkah maju dalam zaman serba mencabar ni. Hoi, orang gila. Pasal apa kau duduk tengah jalan? Kenapa tak jalan tepi je? Aku bukan gila lah. Sudahlah. Tak ada masa aku nak layan orang gila. Dia yang gila. Kata aku gila pula. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye. Ingat je pesanan saya.